Satu hari Rasulullah keluar solat subuh dan ketika itu baginda berada di rumah Juwairiyah iaitu isteri Rasulullah. Baginda melihat Juwairiyah tengah solat di musalla, di tempat solat dia, lalu Rasulullah pun keluar solat subuh. Bila Rasulullah balik daripada solat subuh, dah selesai solat duha sebagainya, Rasulullah balik, Sayyidatina Juwairiyah masih lagi berada di tempat solatnya itu tadi. Lalu Rasulullah tanya kepada Juwairiyah, "Ma dumti fi musallaki?" Dia kata, "Wahai Juwairiyah, kau masih duduk di tempat musalla, di tempat solat kau ni tadi." Lalu Rasulullah kata, "Aku akan ajarkan satu zikir. Kalau kau baca zikir ni, pahalanya sepanjang masa yang kau dapat sepanjang kau duduk ni tadi." Rasulullah ajarkan satu zikir yang simple saja, boleh kita amalkan pada hari ini, iaitu Rasulullah bacakan zikir Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. 4 kalimah yang diajarkan oleh Rasulullah ni, Imam Mula Ali Al-Qari kata la tarajjahat, maknanya dia merangkumi ataupun melebihi zikir-zikir yang dibacakan oleh Sayyidatina Juwairiyah tu tadi sepanjang masa ketika dia berzikir sebelum subuh sampailah kepada waktu duha tu tadi. Jadi tuan-puan, kita boleh amalkan zikir yang simple 4 kalimah ini sahaja tadi yang mempunyai pahala yang sangat luas, iaitu zikir Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Amalkan zikir ini tuan-puan, diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidatina Juwairiyah. Mudah-mudahan kita mendapat pahala seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.